Macam mana kita nak apply yang 92 BPM tu? Sebab sebelum ni Tuan Farid dia pernah cerita yang kalau sebelum nak buat speech ke ataupun sebelum nak buat content akan dengar low 92 BPM tu. Itu Michael Jackson Michael Jackson. Untuk nak jawab soalan tu, Azam dah try dah lah dengar lagu Michael Jackson tu. Saya dah try dengar dah. Cuma saya tak reti macam mana nak. Tak tahu lah susun muzik tu dalam kepala ke ataupun susun kita punya skrip dengan 92 BPM tu ke. Yang sebenarnya untuk lagu Michael Jackson tu, dia punya pengaplikasiannya adalah dia bagi kita in the mood. 92 beat per minit tu, kalau kita boleh rumuskan dengan bahasa mudah, dia cakap perlahan. Yang kedua adalah dia perlahan pada waktunya dan laju pada waktunya. Masa kita cakap tu, kita jelas dekat mana yang kita nak tekankan. Contoh, bila kita nak sebut ataupun kita nak make sure benda tu audience dapat, sebab benda tu penting. Sama macam saya tengah cakap ni, bila benda tu tak penting, kita cakap dia laju sikit. Tapi kalau benda tu penting, kita sebut dia satu persatu. Dia pasal kan, nanti tu beat per minit tu, bila mereka kira semua perkataan yang dicakap dalam seminit, mereka dapat nanti tu. Tapi bukanlah macam contoh dia konsisten pada saat yang sama.